Nasihat jika awak berumur 18 tahun. 20-an adalah fasa tercari-cari. Normal lah untuk kita mencari-cari peluang, cari opportunity. 30-an fasa terkejar-kejar. Awak dah kena ada bil api, bil air. Semua benda nak bayar tahun ni. Terkejar-kejar kau-kaunya. 40-an pula awak fasa nanti-nanti. Bilalah nak berjaya. Bilalah nak kaya. Fasa 50-an, fasa awak terhenti-henti. Energi dah drop, semua benda dah stop. So time ni fikir nak pencen je sebenarnya. Terhenti-henti. Point dia sekarang ni, kalau awak berusia 18 tahun, apakah advice yang saya nak bagi kalau saya jumpa seorang usahawan? Bang, what you do for a living? What you advise for younger generation? So ini advice saya. Jangan cari income, tapi awak kena cari dua benda yang paling mahal. Ini sewaktu awak berusia 18 tahun. Awak carilah dua benda ni. Pertama, skill. Kedua, experience. Awak kena faham, bila sewaktu kita muda, kita sangat gemar mencari income yang tinggi. Saya nak kerja company yang kalau boleh bagi income saya RM5,000 terus. Kalau boleh saya nak kerja company yang income saya RM3,000 terus. Tapi awak ada plan nak buat bisnes. Awak ada bagi tahu yang one day awak nak ubah nasib family. Awak bukan orang biasa-biasa. Awak nak ubah nasib family, betul? Awak nak jadi entrepreneur, betul? Jadi, ini bukan laluan yang awak patut ambil. Kalau nak ambil risiko, ambil sewaktu tak ada risiko. Waktu awak muda. So, jawapan saya simple. Awak kena cari skill. Ada 8 skill wajib seorang usahawan kena ada untuk grow. Daripada tangga bawah kepada tangga atas sekali. Jom saya explain kejap lagi. Skill yang pertama adalah skill closing. Skill meyakinkan customer, investor, partner, shareholder. Ini semua skill. Nombor 2 adalah skill content. Convert one to one. Ini one to one. Satu promote pada satu orang. Kita promote pada customer kepada skill content. Awak boleh promote kepada one to many. Satu kepada ramai orang. Manakala skill yang ketiga pula awak kena belajar skill ads. Run iklan. Tekan iklan. Sebab masalah dengan content, dia tak measurable. Dia tak predictable. Iklan pula measurable, boleh diukur dan dia boleh digandakan. Measurable and scalable. Tapi awak kena tambah pula skill yang keempat. Skill yang keempat adalah skill produk. Dalam erti kata lain, dia adalah skill mencari balance di antara supply dan juga demand. Ini adalah skill yang awak akan belajar. Skill yang kelima pula barulah dipanggil sebagai skill hiring, cari staff, hire staff. Skill yang keenam adalah skill training, knowledge transfer. Hiring macam bawa anak, training jaga anak. Bawa anak senang, jaga anak susah. Training lagi susah. Nombor 7 pula adalah skill reporting. Dapatkan report. Dapatkan report ni bukan sekadar report, dia sebenarnya adalah dapatkan data yang betul. Sebab apa yang awak measure, itu yang awak akan skill. Kalau awak dapatkan data yang salah, fail lah company awak. Awak kena bayangkan, data equal sensor. Awak kena tanam sensor dalam bisnes awak. Dan skill yang ke-8 dipanggil sebagai skill finance. Ilmu finance. Tak boleh lari guys. Nak tak nak kena jadi accountant juga. Sikit lagi jadi accountant lah kita ni. Okay, so kita ada 8 jenis skill yang awak kena belajar. Jadi bila awak belajar benda ni, apa yang berlaku? Katalah awak start dengan skill closing. Skill closing ini paling-paling busuk akan buat income awak at least RM5K per month. Nampak? Ini baru satu skill. Baru skill closing je awak belajar, awak dah boleh dapat income 5K sebulan. Berapa lama nak belajar skill closing? Pendapat saya 2 tahun. So saya letak kat sini 2 years. Awak berkelana lah. Biarlah gaji sikit, tapi awak belajar skill closing. Sebab tu, jangan terlampau gelojoh untuk tambahkan income. Takut-takut, bila awak kerja dengan company yang sama, memanglah best. Kerja gaji tinggi dan sebagainya. Tapi guys, income awak stuck. Awak stuck pada satu skill yang sama. Awak handle operation je lah. 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Benda yang sama, stuck. Sebab mak ayah bagi tahu, habis belajar, cari kerja yang stabil. Tapi awak ada vision yang besar. Awak nak jadi entrepreneur. So, awak kena kejar skill. Dengan satu skill closing, yakinkan customer, awak takkan ataupun susah lah orang kata nak miskin. Dengan izin Allah, susah awak nak miskin.
Dan income awak at least 5K sebulan. Tapi kalau awak grow kepada skill yang seterusnya, dipanggil sebagai skill yang ni. Skill content. Hasilkan konten pula. Berapa pula income awak kat sini? Confirm, takkan 5K. Income awak akan naik kepada minimum adalah RM10K sebulan. Ini semua adalah 10K per month, monthly. So, tiba-tiba double pula sebab awak dah berjaya buat one to many. Dan skill ni pun mungkin ambil masa untuk betul-betul belajar 2 tahun guys. Baru awak betul-betul master. Dan dalam masa 2 tahun ni, okay, saya buat formula dia. 2 years, saya nak awak bukan level biasa-biasa. Bukan grade D. Bukan grade C. Bukan juga grade B biasa. Saya nak awak grade B+. Dalam kategori grade lah, ni katalah kita ratekan ilmu ni dia ada grading. Saya tak naklah awak A sangat, power sangat. Tapi at least paling-paling pun awak dalam kategori, kalau B ni ada 3, B solid, B minus, saya nak awak B+. Cukup bagus sikit lagi jadi A. Maksudnya skill awak ni solid. Bukannya biasa-biasa, bukannya level C, D yang faham-faham tak faham tak. Ini sampai bila awak buat tu awak yakin, boleh. B+. Ataupun A minus. Cukup lah. So, fokus kepada skill. Bila awak ada skill buat konten, awak punya income akan naik. Dan naik lagi skill awak ada skill buat ads pula dah. Maka income awak akan naik double. Setiap tangga kenaikan ni naik kepada 20,000 per month. Sebulan income awak 20,000 dah. Kenapa susah nak miskin? Sebab awak almost unbeatable. Closing boleh buat. Konten, video boleh buat sendiri. Gambar boleh edit sendiri. Iklan pun boleh tekan. Masya Allah. 20,000 di mana-mana awak berada. 20,000 insya-Allah dalam tangan. Kalau awak pandai positionkan diri awak, 20,000 mesti. InsyaAllah. Next pula pergi kepada skill yang seterusnya. Skill yang seterusnya dipanggil sebagai skill memilih produk ataupun servis. Dia skill manage demand. Yang ni tengok kita dekat sini. Demand and supply. Skill ni je at least boleh buat income awak another 40K per month. Dan benda ni pun ambil masa selama 2 tahun juga. Nampak Dah nampak sifir dia macam mana kan? Kita pergi pula pada skill yang seterusnya. Daripada produk awak dah faham demand dan supply, awak start buat hiring. Sebab dekat sini awak sekadar entrepreneur. Dia macam kita boleh buat satu line awak sini. Awak nak cross tak line ni? Apa line ni? Okay. Kita ambil satu formula diajar oleh Robert T. Kiyosaki. Formula dia macam ni. E S B I. Okay. Apa benda E? E adalah employee, pekerja. S adalah self-employed, bekerja sendiri. B adalah business owner. I pula adalah investor. So, awak kena bergerak daripada E kepada S, S kepada B, B kepada I. Apa beza dia? Waktu E, awak trade time for money. Awak tengah jual masa awak sebenarnya kat sini. Awak tengah trading. Semua orang tengah trade. Semua orang tengah berniaga. Tapi pekerja dia jual masa dia. 9 pagi sampai 6 petang dibayar gaji penuh RM2,500 sebulan. Manakala self-employed, awak menjual apa? Menjual skill awak. Dengan duit. Orang tak bayar awak bayar per hour dah. Sekarang ni orang cakap awak, siapkan satu website, saya bayar awak RM2,500. Skill. Siapkan satu konten, siapkan satu video, tolong bantu saya naikkan sale, saya bayar awak. Self-employed. Awak sebagai freelance. Time ni awak tak berani lagi nak hire staff. Tapi once awak berani hire staff, ada office dan sebagainya, awak mula trade system for money. Awak design sistem, sistem ni bekerja untuk awak. Adakah awak tak kerja langsung? Tak. Awak still bekerja, tapi masa awak dah kurang. Contohnya, waktu awak bekerja jadi employee, awak kena kerja 8 jam. 8 hours sehari, baru awak dapat income RM10,000 contohnya. Untuk self-employed pula, awak dah kerja kurang sikit. Mungkin 4 jam je sehari. Lebih efisien. Dan awak dapat benda yang sama ataupun lebih. Business owner pula mungkin sehari betul-betul kerja sebenarnya 2 jam je. Yang lain ni mungkin awak buat planning. Awak tak adalah buat kerja-kerja hakiki yang betul-betul buat produk atau servis tu. Awak management dan sebagainya. Kena kerja otak. Kerja otak ni tak boleh dalam keadaan yang terdesak. Dia kerja otak. Business owner. Dan bila awak jadi investor pula guys. Investor
dia bukan trade system for money, bukan trade skill for money ataupun time, dia trade money for money. Duit jadi duit. Dan mungkin dia bekerja, ya sama, mungkin 2 jam juga. Tapi yang ni per day. Yang ni per day. Yang ni mungkin 2 jam per day juga. Yang ni mungkin 2 jam per week. Maybe. Ataupun maybe per month. Sebab level komitmen dia dah sangat-sangat low. Sampai tahap, kalau dia tak monitor langsung pun duit dia, dia letak dalam investment portfolio yang bagi return yang solid, 5%. Bond ke, sukuk ke, ASB ke, yang sangat-sangat secure, at least boleh beat inflation. Dia dapat balik duit dia. Nak buat 1 juta senang, ada 20 juta. 20 juta, 5% dah dapat return 1 juta setiap tahun. So, bila awak cross dekat sini, awak dah bukannya self-employed. Sini self-employed awak dah jadi entrepreneur. So, saya boleh buat graf kat sini. Atas ni adalah business owner. Bawah ni pula adalah awak sekadar self-employed. Bekerja sendiri. Self-employed. Okay. So, kita pergi pula skill yang seterusnya. Awak dah tahu kat sini. Skill hiring. Skill hiring pula awak belajar. Dengan skill hiring ni, income awak paling busuk sebab awak dah buat sistem. At least adalah RM 80k minimum income awak. Dan benda ni pun katalah masa 2 tahun lah. Kita layan je lah 2 tahun punya progress ni. Maka awak pergi pula pada skill yang seterusnya. Sebagai skill training. Awak pandai untuk knowledge transfer. Skill training ni ambil masa berapa lama? Pun 2 tahun juga. Katakanlah 2 tahun. Dan income awak grow daripada 80 kepada 160k. Sebab awak pandai knowledge transfer. Bukan senang nak knowledge transfer. Ajar staff yang zero jadi hero. Sebab ramai orang dia nak cari orang yang pandai. Awak pula tak mencari talent, awak bina talent. Itu rahsia dia. Saya stop cari talent ni 2021. Sekarang ni fokus saya cari potential talent. Grow daripada grade C- ataupun C+ jadi A-. Faham tak? Kita ada kuasa tu. Katalah kita buat satu timeline. Sini adalah seseorang talent. Talent kita ni, waktu ni grade dia adalah C+. Tak adalah teruk sangat. Tapi kita boleh grow dia jadi A-. Tak adalah power sangat. Ataupun mungkin jadi B+ kat sini. Berapa lama masa ni? Sepatutnya sekitar 3 ke 6 bulan sahaja. Sepatutnya selama itu. 3 ke 6 bulan awak boleh develop satu talent yang daripada C+ jadi A+, A- ataupun B+. Kenapa guys? Sebab cost. C+ dia tak ego. C+ harga dia murah. Mungkin RM awak bayar gaji dia 2,500. By the time dia grow ke sini, mungkin gaji dia naik 3,500. Ada kenaikan. Tapi kalau awak nak terus hire out of the box kat sini, awak kena bayar mungkin harga lebih mahal, mungkin 4,000. Dan manusia datang dengan package. Ada 3 masalah manusia. J, M, E. Jahil, malas, ataupun ego. Orang yang zero sangat, biasanya dia jahil. So, jahil ni awak kena educate. Settle, ajar dia. Malas, awak kena motivate. Bagilah syurga, nampakkan neraka kat dia. Neraka maksudnya risiko dia tanggung lah. Dia mungkin kena didesignkan dan sebagainya. Ego pula, awak buat apa? Awak bagi dia proof, bukti. Yang sebenarnya cara lama dia tu tak berkesan. Dia kena guna cara baru. That's why ramai orang cuba mencari orang yang talented terus out of the box kat sini. Masalahnya orang ni kalau dia terus power, dia datang package dengan ego. Saya lagi rela orang C+. Sebab dia hanya datang dengan package jahil. Orang malas tak boleh buat apalah. Orang malas kita terpaksa designkan dia. Tapi orang jahil dengan orang ego ni, saya lagi prefer orang yang jahil. Maksudnya tak ada ilmu lah, kurang ilmu. Kita educate dia, kita train dia. Dalam masa 3 ke 6 bulan, dia lebih appreciate pada kita. That's why skill training ni guys, antara skill yang mahal. Yang boleh buat income awak grow 80,000 kepada 160,000 net income kepada business owner tau. Ni bukannya income business, tak. Ini income personal, duit bersih yang masuk dalam bank account awak. So dapatlah 160,000 per month. Dekat sini pun awak dah jadi jutawan dah sepatutnya. Sebab jutawan ni adalah ada 5 level jutawan. Level jutawan pertama, saya ajar 5, sebenarnya ada 10. Tapi saya ajar. Jutawan yang pertama dipanggil sebagai jutawan loan. Ini jutawan paling hina lah. Jutawan yang seterusnya adalah jutawan sale. Jutawan ketiga adalah jutawan aset. Dia ada aset 1 juta. Ini sale 1 juta. Jutawan seterusnya adalah jutawan saving 1 juta. Dan jutawan yang bagus adalah jutawan yang ada income 1 juta.
Maksudnya income sebulan dia, kalau kita draw line, dia naik macam ni. Income dia ni sebulan adalah 84K. 84,000 sebulan. So, dia dapat 84,000 sebulan. Dan, pada waktu ni, awak dah dekat dah. Maksudnya, awak dah menghampiri jutawan dah kat sini. Okay, jadi kalau kita grow ke atas pula, skill yang seterusnya kita kena belajar skill reporting. Report, dapatkan data, wujudkan sensor. Skill report ni guys, boleh buat income awak grow. Double minimum at least 320k per month. Dan ini pun kata ambil masa 2 tahun. 2 years. Dan by the time awak reach dekat sini, skill untuk buat finance, ni skill mahal lah. Sebab financial is the language of business. Awak takkan boleh grow jadi usahawan yang besar kalau awak tak faham ilmu finance, OPEX, CAPEX, COGS, capital, macam awak nak bermain dengan multiple bank account, dividend, final dividend, interim dividend, special dividend, term-term corporate yang keparat ni. Yang awak kena belajar. Sebab awak takkanlah selama-lamanya enterprise. Awak nak jadi serembahat. By the time awak grow lagi besar, awak nak kena di investor yang masuk. Eventually, awak nak exit dari company awak dengan valuation. Tak kisahlah, asset valuation, profit valuation, revenue valuation, ataupun DCF, discounted cash flow. Ada banyak cara nak value dengan company awak. Tapi benda ni semua ada dekat ilmu finance. Walaupun awak saya tak tahu matematik lah, dah awak start lah kat situ. So, bila awak belajar benda ni, lagi another 2 tahun, dan income awak jadi berapa? Minimum maybe. Ni saya letak sebagai example lah. 640k per month. So, awak bayangkan. That's why, bila ada seorang yang berusia 18 tahun, bertanya kepada orang yang dah tua macam saya ni, saya akan cakap, umur 18 tahun, umur 20 tahun, jangan tercari-cari income. Rugi. Umur 20-an kena tercari-cari skill dan juga experience. Untung. Sebab apa? By the time umur awak 30, awak nak terkejar-kejar dah. Awak nak sprint dah. Sepatutnya kalau ambil 2, by this time 30, awak dah solid sebagai usahawan. Awak dah ada semua skill. Mungkin awak laju setahun je masa. Setahun. Saya ambil 2 tahun lah. Normal, tak cepat, tak lambat. Dan apabila awak umur 40-an ni adalah umur prime. Waktu kemuncak seorang lelaki ataupun seorang usahawan patutnya waktu berumur 40 tahun. Time ni semua energy top, skill top, experience top, mindset tengah top. Semua tengah top lah seorang lelaki kalau waktu ni. So patutnya itu adalah prime awak. Tapi nanti sebab apa? Bila nak kaya, bila nak dapat datuk, bila nak dapat Tan Sri, bila nak dapat sport car. Waktu 40-an ni awak tengok semua kawan awak, time ni lah kejayaan akan datang. Dan 50-an awak tekan terhenti-henti. Sebab apa? Kita nak stop dah. Kita nak pencen dah. Fokus pada generasi yang seterusnya. Kita akan contribute pada the next generation, anak-anak, orang-orang muda dan sebagainya. Jadi ini nasihat saya, kalau awak berusia 18 tahun, apa yang awak kena buat, jangan fokus pada income. Kejar skill. Sebab skill takkan buat awak miskin. Kalau awak jatuh pada level skill awak. Bayangkan, awak time tu dekat sini. Awak dekat bahagian ads ni. Kalau kata awak nak jatuh pun, awak dah ada satu support line dekat sini. Awak takkan jatuh lebih daripada sini. Income awak akan stay juga. Masalah orang yang elok-elok income dia 300,000. Tiba-tiba, macam mana pun kita tak boleh faham, income dia drop daripada 300,000 jadi 10,000 balik. Umur dia time tu 45 tahun. Katalah. 45 tahun, at the peak of your power, kau boleh drop daripada 300,000 punya income pergi kepada 10,000. Kenapa? Rupanya sepanjang berjaya dia ni, dia tak solid. Dia skip. Mungkin dia skip ads. Mungkin dia tak tahu pasal konten pun. Closing pun tak tahu. Rupanya berjaya sebab partner. Berjaya sebab tender. Berjaya sebab kabel. Berjaya sebab bukan sebab dia. Itulah punca kenapa ramai orang berjaya gagal balik. Sebab bila orang yang dah berjaya, dia susah nak gagal kecuali kejayaan dia tu tak solid. Dia ada skip something. Sebab kalau dia gagal sekalipun, dia boleh start all over again dalam masa kurang dari setahun. Sebab dia dah ada skill. Tak ada siapa boleh curi skill dia. Kecuali dia tak waras, dia gila. Dia tiba-tiba nak bunuh diri ke, tiba-tiba kepala otak dia masuk air, tiba-tiba lah. Tapi unless awak ada skill dan experience, dan semua benda ni, sepanjang awak selama 10 tahun ni, dia akan membina satu benda yang mahal. Saya panggil sebagai mindset. Mindset ni susah nak dibina. Dia adalah disiplin. Sebab tu last kali bila awak buat semua benda ni, dengan experience ni, dia akan datanglah elemen yang ketiga. Elemen yang ketiga, awak bukan hanya skill set, awak ada experience dan awak ada
mindset. Beza Mindset tanpa experience, dia mindset yang fake. Kalau awak ada mindset yang betul, oh saya bersemangat tuan, saya dah tengok 10 video motivasi. Motivasi akan basi. Logik experience awak ni kekal abadi dalam minda awak. Sebab tu awak kena ada skill. Buat awak confident, technical skill. Awak kena ada mindset. Buat awak berfikir luar kotak, buat awak berani. Dan awak kena ada experience. Experience akan buat awak disiplin. Risk endurance awak tinggi. Biar duit koyak, jangan income awak yang koyak. Okay? Jadi itu sahaja guys. Boleh follow account ni untuk jumpa dalam video yang seterusnya.